Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami daripada Batch Muazzim ingin tujukan kepada Ustaz sempena majlis persaraan Ustaz yang berlangsung pada hari Rabu, dan selama Ustaz berada di dalam profession guru dan juga menjadi pengetua cemerlang, kerana kami mengenal jasa pada Ustaz. Selama kami Batch Muazzim ini bermulanya pada tahun 2018. Ketika itu saya dan kami semua Batch Muazzim berada pada tingkatan 1 dan tamat persekolahan pada tahun 2023 untuk menamatkan sesi peperiksaan SPM 2022. Jadi pelbagailah kami ingatkan bersama atas didikan Ustaz, bagaimana kami menjadi seorang manusia pada hari ini, dan juga bagaimana maklumah itu mendidik kami. Tarbiyahnya, dakwahnya itu ke arah untuk kami bukan sahaja cemerlang di dunia, tetapi ingin membawa kita ke cemerlangan di akhirat. Dan juga banyak lagi lah untuk dikenal. Saya secara peribadinya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana atas peluang-peluang daripada pihak sekolah, daripada Ustaz sendiri yang tidak jemu memberikan didikan dan peluang kepada kami untuk kami menjadi seorang manusia dan seorang murid yang baik dan cemerlang. Dan pada hari ini, inilah hasilnya daripada kami sebagai Batch Muazzim. Jadi kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan juga kami memohon maaf atas segala kesilapan yang telah kami lakukan sepanjang kami menjadi murid Mahad Al-Ummah daripada tahun 2018 sehinggalah 2023 untuk kami menamatkan SPM ketika itu. Jadi kami mengucapkan selamat bersara. Semoga Ustaz teruskan perjuangan di luar profession guru dan pengetua, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan menerima segala amalan Ustaz semasa menjadi seorang guru di satu sekolah yang cemerlang, sekolah dakwah dan tarbiyah, iaitu sekolah Mahad Al-Ummah. Jadi ingin saya kongsikan sedikit pantun kepada Ustaz, iaitu banyak ubi perkara ubi daik kami tanamkan, banyak budi perkara budi Ustaz kami kenangkan. Dan juga satu lagi pantun pada Ustaz, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Jadi itu saja daripada kami, daripada Batch Muazzim, ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan juga merahmati Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal Hakim bin Sulaiman dari Batch Muazzim. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seorang insan yang hebat, yang banyak berjasa kepada sekolah, iaitu Tuan Pengetua Ustaz Abdul Aziz bin Musa. Sepanjang tempoh Tuan memimpin sekolah kami, banyak perubahan positif telah tercipta dari pelbagai aspek. Alhamdulillah, kami semua dapat rasai keikhlasan dan kesyukuran Tuan Pengetua dalam memimpin sekolah kami. Akhir kata dari saya mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada Ustaz Abdul Aziz bin Musa atas segala jasa dan ilmu yang dicurahkan kepada semua pelajar Mahad Al-Ummah. Semoga persaraan Tuan Pengetua menjadi permulaan kepada kehidupan yang lebih tenang dan penuh dengan keberkatan. Selamat bersara Tuan Pengetua, Tuan Abdul Aziz bin Musa, Tuan Pengetua cemerlang Mahad Al-Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Muhammad Akmal Hakim bin Sulaiman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish Iqbal bin Muhammad Sabri daripada Bash Muazzin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Aziz terutamanya atas perkhidmatan beliau dan juga didikan beliau yang teramat banyak, sangat bermakna kepada sedikit maklumah dan juga pelajarnya sendiri. Dan saya ingin mengucapkan semoga dipermudahkan segala urusan dan dirahmati Allah, dan moga maju jaya untuk masa akan datangnya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi kalau diberikan takdir untuk jodoh kita bertemu lagi, insyaAllah. Dan selamat bersara kepada Ustaz Abdul Aziz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari alumni Maklumah dari Bash Muazzin, kami mendoakan supaya Ustaz diberkati Allah dan terima kasih atas jasa dan ilmu Ustaz. Selamat bersara Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, salam daripada UIA. Saya daripada Bash Muazzin 2022 SPM. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Aziz. Terima kasih atas segala dakwah dan tarbiyah sepanjang Ma'al-Ummah. Semoga segala usaha Ustaz untuk membangunkan Ma'al-Ummah, membangunkan kami sendiri, diberkati Allah sentiasa. Selamat bersara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rebecca Tabia kepada Ustaz Aziz. Selamat bersara. Terima kasih untuk segala tunjuk ajar dan jasa Ustaz kepada kami. Semoga Ustaz dilimpahi rahmat dan kehidupan yang bahagia selepas bersara. Terima kasih. Selamat bersara Ustaz Aziz. Mungkin di sini